Saya tengok apa dia isu yang paling banyak orang komplain di Kajang. Jenayah. Orang asing masuk, tak terkawal. Jenayah meningkat sampai tiap rumah, tiap kawasan. Rompak, curi, hilang, all the time. Jadi kalau saya sebut, polis kata tengok, kita kritik. Kalau kekurangan tenaga polis, bagi tahu kita kena deal with it. Ini duk sebut siasat Anwar ceramah. Banyak kes. Sudahlah, banyak kes pun tak lawan di mahkamah lah. Tiap minggu pergi balik. Sudah tak kerja lain. Bagilah cara saya kerja sama. Kau ambil menteri berapa banyak cakap teruk-teruk. Sama lah dia pula. Ini dah dua baik. Jadi fobia. Itu jenayah yang pertama. Yang kedua, harga barang. Ini agak kecil, orang suri rumah tangga, you tahu harga barang tak payah explain lah. Dalam cerita, keadaan harga barang terkawal. Siapa kawal? Kroni hang lah kawal. Kemudian yang saya tengok Tasim Muhyiddin, dia rajin sekarang. Mari Kajang, Bangi, Hulu, cek dah. Cek harga barang. Di mana Perdana Menteri bukan tanding. Boleh pergi cek, tapi soalnya dia cek gula jangan naik 35 sen. Naik 34 sen okey. Sebab dia dah naik. Patut Perdana Menteri itu kawal. Pertamanya mengapa naik 34 sen? Tengok spot price internationally. Dari Chicago tu dia buat, dia tentukan harga. Kita tengok 6 bulan yang lalu, semua harga minyak turun, harga gula turun. Seluruh dunia. Melainkan Malaysia naik 34 sen. Dia cek lah, sama pula. Saya mau tahu. Dia untung kata kita bayar. Tapi bila kita tanya, pasal apa you sakit hati? Melayu hidup, Melayu yang kaya. Hidup Melayu. Yang Melayu yang bayar macam mana? Yang peniaga kecil macam mana? Yang gaji tak naik, barang naik. Yang Melayu, Cina, India sama. Ini isu dia semua. Dan seperti mana disebut oleh Zuraidah tadi, janji tak naik harga minyak, naik juga 20%. Keadaan pasaran dunia terpaksa. Pasaran dunia mana? Saya 8 tahun saya ikut Asia cek pasaran dunia turun harga minyak. Kita naik pada masa kita naik. Tapi yang keduanya, bukan soal pasaran dunia. Kita yang tentukan. Minyak ini hasil dalam negara. It's not import. Kalau import pasaran dunia, dia beri kesan. Tapi kalau kita ekspor, takkan. Harga durian senang kata. Harga durian Kajang sama harganya dengan Singapura. Singapura import, kita ekspor. Jadi harga durian tak ikut pasaran antarabangsa. Dia ikut pengeluaran. Kita kontrol price. Tetapi kita boleh kontrol sebab apa? Sebab ramai orang jual. Kalau dia jual mahal, orang tak beli. Tapi bila monopoli minyak gula, you don't have a choice. Minyak, kalau keadaan kontrol, you don't have a choice. Ini basic economics. Saya kalau memimpin UMNO di Bari, saya dah sanggup bagi kuliah kan, setengah jam. Kita harga barang. Tapi ini tidak. Dia maki kita. Tapi di parlimen, dia hilang. Dia cakap, saya ingat lagi, itu beras. Datuk ini Mahfuz Umar ahli parlimen PAS dia bagi UMNO tidak. Habis dia pun keluar ini ahli parlimen nasional tak kerti ekonomi yang dia kakak pun bilang. Jadi sebab itu saya katakan yang kedua yang isu di Kajang, isu harga barang. Yang lain tak apa, saya bagi tahu saya dah ada 3 perkara yang saya tentukan. Tapi khutbah semalam di Saudara Impian itu pula saya tengok kritik tegas itu. Ya. Ini bagi orang Islam terutama. Kita bercakap soal akidah. Saya terpaksa 2 hari yang lalu lari balik ke Matampau, ke Cotok Pun, ke Tajam, kerana satu masjid dibaling babi. Daging babi ke masjid, Cotok Pun atas. Ketua Menteri Ungguan A pergi bersuara, tak apa, saya dengar keadaan ketawa, tapi saya katakan jawab kerana dekat dengan kampung saya, sebelah kampung saya pergi. Tapi saya kata syukur Alhamdulillah, imam, jatuh puasa masjid, anak-anak muda semua berhimpun. Saya bilang, dia kata Datuk Seri jangan bimbang, Datuk Seri pergi Kajangmu, jaga Kajangmu. Jadi saya kena main tengok juga lah. Ya, dia kata sebab kami tahu ni
kepada orang jahat ni, kepada orang khianat ni. Jangan bimbang, kami tetap faham dan kami sokong dia. Jangan bimbang. Jadi maknanya, kalau ada usaha orang jahat nak lagakan kita, nak bagi orang Melayu marah, ni daging babi dikaitkan dengan Cina, dia nak bagi orang Melayu marah. Tak jalan. Itu maknanya kita selidah kepada rakyat. Alhamdulillah, rakyat tidak boleh diperbodohkan begitu. Ada survei dibuat oleh UMCDL. Saya tak mau cakap soal lain, tapi soal kalimah Allah yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Dia walaupun dia guna, dihasut untuk kita ni menentang Allah gitu gini, dia tak ada kesan kepada pengundi dikajar. Orang faham. Macam dia guna cerca saya cakap di gereja. Orang faham, takkan saya nak pergi ke gereja. Saya ni sokonglah Kristian ni, Islam tak apa bagus dah. Orang tahu. Dan saya, dia pun tahu, 3 bulan yang lalu saya dijemput oleh Pope Francis pergi ke Rome, Vatican. Dan kerana bukan saja saya, termasuk Rais Ulama dulu Mustafa Sharik dan Grand Mufti of Mesir. Saya bukan mufti, tapi dianggap 2 orang dia tokoh ulama, seorang tokoh yang dari segi boleh bawa soal pemerintahan, soal hubungan antara kaum dan agama. Jadi saya mewakili. Tapi saya mewakili pandangan Islam untuk berbaik dengan Kristian dan pengaruh agama yang lain. Apa masalah? Jadi yang di khutbah semalam ini dibangkitkan soal gerakan baru, hidupkan Kasim Ahmad ini. Sudah, mana dia NGO Islam keras-keras ini? Yang pergi rumah Ambiga, pergi maki kita, yang pergi baling dekat rumah Teresa Kok, yang ugut nak tampar, mana dia? Ini soal jelas, jangan bertikai lagi kita. Soal Kasim ni bukan baru. Saya nak beritahu di sini ya. Tadi tazkirah di Maghrib tadi saya ceritakan. Saya dulu UMNO. Wampai gila. Dulu. Baik. Masa saya cuma Presiden UMNO, Kasim Ahmad itu ketua penerangan UMNO dan tak Tanjung. Okey. Saya tak bukan saya latih ni. Saya ambil alih daripada Daulah Badawi. Okey, saya tak mesti tutup. Kemudian saya dapat laporan, termasuk daripada marhum Syekh Azmi Haji Ahmad. Maksud itu mufti Pulau Pinang. Ingat tak? Syekh Azmi, dia dulu ketua Amin Kedah, jadi mufti Pulau Pinang. Dia kata, ya akhi, ini dia ni dah mula sampaikan ceramah-ceramah atas nama Ketua Penerangan UMNO tentang anti hadis dan Rashad Khalifah. Saya jawab, Syekh, Ana ni tak mau campur, melainkan kita bagi bukti. Kita tak ada tape, ada laporan, semua. Kalau tak ada, apa dia? Dia sebut, okey. Saya pun bagi tahu telefon kepada Ketua UMNO Tanjung, pecat serta-merta Kasim Ahmad kerana dia melanggar prinsip asas dia. Dia tolak hadis, dia sumber. Bagaimana? Muhammad Rasulullah, dia sebut rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu Quran. Quran dia kan contoh terbaik itu Nabi Muhammad. Tapi cakapan dia tak boleh pakai. Ya? Kata kasih. Kemudian digunakan oleh Rashad Khalifah. Saya betul kali. Jadi saya pecat. Wah, dia bantah sekali. Dia mengkondem saya. Dia pergi juga Tok Mahathir sokong dia. Tapi saya, kerana saya ketua UMNO dan Pulau Pinang, saya tak ambil dia. Dendam dia, ingat 3 hari, 4 hari sebelum pilihan raya, surat khabar UMNO, utusan Malaysia, terpampang satu muka halaman besar. Kasim Ahmad kata, Anwar patut dihukum gantung. Orang yang anti hadis. Saya boleh baca, siapa yang jaja nama Kasim Ahmad? UMNO, surat khabar UMNO. Siapa dia Kasim Ahmad? Jelas menentang prinsip agama yang basic. Mana dia Ustaz UMNO? Mana dia? Mana dia orang main kasar-kasar yang mana dia? That means religion to you is just a political tool untuk insult others. You don't even defend the faith. You nak hina orang Cina, you hina orang Kristian. Boleh maki Teresa Kok. Kalau dia hidup salah, then charge, explain. Nak ugut tampar ada apa? Dalam ugut tampar menteri bilang kita, ya boleh. Mana hukum mana Zahid? Orang kata Zahid ni bukan anak buah you. Dulu anak buah saya.
benda ni dia dah terpuang ke mana, saya tak tahu. Jadi oleh demikian, soal jadi saya tak perlu orang nak hukum gantung. Ya, so dia cek ni 3-4 hari belum dia wajar dihukum gantung kerana dia ni khianat, tidak taat pada negara, dia pro Amerika, Yahudi, macam dia buat ikut dia. Tapi dijajah oleh UMNO. Ini dia orang jadi anak ini. Now we know. Saya syukur alhamdulillah. Dia terang sekarang. Orang yang macam ini dia diguna oleh UMNO. Kemudian buat di Putrajaya, disokong oleh Yayasan Perdana, dilancarkan oleh Dr. Mahathir. Sesuai. Pertahankan pula. Ada pula Ustaz UMNO pertahan pula lagi. Saya tak mahu buat keluar hukum. Tapi pasal apa tak selesai? Pasal apa mesti tak ditanya? Di Putrajaya, Mufti Wilayah pun nak tanya. Mufti Wilayah ni patut dia nak tunggu serang pasang bagi dia. Nak serang kita Pakatan Rakyat bagi dia. Kalau kita tak mahu pas sikit memang dia serang. Target nombor 1 pas. Itu ke. Tapi bila jelas menolak hadis, diam. Clue 1000 bahasa. Padahal sudah ini dengan bagi kita orang Islam ni soal keyakinan, soal akidah, soal asas, ini jangan kita permain. Kita boleh beda pendapat politik tak apa. Saya rayu kawan-kawan dari sokong. Ada kata tu kami tak mau sokong. Tak apa, tu hak saudara. Saya rayu. Tak nak sokong. Tak apa. Saya ucap salam, saya terima kasih. Tetapi dalam soal macam hukum, soal prinsip, jangan kita gagal. Saya tegur sekarang Kasim dan Mahathir kerana ini perkara serius. Cuma saya syukur kerana orang nampak ini orang yang nak gantung saya. Dan ini orang yang Mahathir yang cukup takut saya. Jadi calon Kajang bukan bangunlah dia demam tu pun. Mahathir tu tak boleh. Dia takut. Dan cerca saya hina. Saya tak tahu. Sekarang ni dengan sendirinya umat Islam boleh nilai orang macam ni. Jadi sebab itu saya tengok dalam khutbah semalam memang keras. Jadi balik soal ini kita harapkan kawan bergerak kerjasama. Saya ucap terima kasih selama ini kawan-kawan PAS, DAP, selain mereka keadilan bagi kerjasama. Kadang-kadang media ada cerita itu tak apalah, sebanyak biasa lah. Tapi saya syukur alhamdulillah dan terima kasih. Saya tengok bila dia di bawah macam hari ni saya tazkirah Maghrib, tazkirah Isya, kalau saya India tadi ada yang dianjur oleh PAS, ada yang dianjur oleh keadilan, malam tadi tu oleh DAP. Nampak sambutan dan kerjasama kerja itu sangat baik. Jadi tak usahlah kita, kerana saya tengok yang MC Edo buat ini, dia sebar kita semua bergaduh. Fahim, keadilan, DAP, semua masalah. Soal kau tanya saya mengapa Kajang kita ada di mana kita. Bagi saya, walaupun kita akui Tan Sri Khalid alhamdulillah telah menjalankan, bukan dia seorang tapi Kajang ini termasuk SO DAP, keadilan, PAS kita sebagai satu pasukan tuan. Saya rasa sampai ketika kita lonjakkan kekuatan Islam. Kerana kekuatan ekonomi dan sebagainya itu akhirnya bottom line-nya khidmat kepada rakyat. Dan bagi satu kekuatan supaya tidak boleh dikukuhkan, dia mesti ada base yang cukup kuat. Dan saya rasa kalau kita boleh bagi kejutan betul-betul. Dan saya pun tengok umum saya tengok UMNO. Saya dengar sendiri mesyuarat perjumpaan. Mahathir panggil mesyuarat dan dia kata jangan benar. Ya, macam mana nak halang saya ke Kajang atau ke Selangor terutama. Daim saya mungkin bila ni bangun mesyuarat. Orang dah kata Allah Anwar. Dia kata Daim ni dengan salah dengar baik. Anwar. Jadi dia tak boleh dalam periode terbesar. Apa dia buat? Kata seorang dalam majlis. Daim bangun. Dia kata kamu tak tahu apa. Dia masuk Selangor. Dia pimpin Selangor. Nazak Anwar. Nazak ni, tidak tahu Nazak ni mau mati. Ya. Mana ni dia kenal saya, dia tahu. Jadi tak
apa yang akan berlaku kita bincang, tak apalah itu soalan. Tapi saya nak tunjukkan bagaimana lama. Dalam kita kejutan dalam politik ini, element of surprise itu penting. Sudah dalam politik ni kalau tidak ada orang kita boleh tidur sikit. Tak sikit kadang banyak politik. Slow. Saya duduk kata kat Mahfuz baru ni, di Kedah lepas kalah kita baik keadilan, baik PAS itu DAP. Program itu sangat minim. Yang ada yang besar dua, satu 505 di stadium, dan baru ni yang kita buat perhimpunan pesawat tadi menentang dasar kerajaan khusus Kementerian Pertanian.